Saya daripada zaman saya tak ada apa-apa dulu, saya tak nak komplain. Seperti mana ramai orang komplain tentang sistem pendidikan bullshit dan sebagainya. So apa saya buat? Saya terus buka kolej saya sendiri, yang mana kalau saya rasa sistem pendidikan yang ada sekarang, universiti-universiti yang ada sekarang ni, ada banyak silibus, ada banyak kos diorang yang dah tak masuk akal, yang tidak relevan dengan keadaan ekonomi yang masa kini, maka saya dengan kebolehan dan kemampuan yang saya ada, maka saya menubuhkan kolej saya sendiri, berkonsepkan belajar dalam tempoh yang singkat, dalam tempoh 2 bulan, bulan ketiga terus boleh make money. So kalau saya tengok kat luar sana, dia orang kena belajar 4 tahun, 3 tahun untuk start dapat gaji 1,800. So saya datangkan satu solution, terutamanya untuk mereka yang mana kepala otak mereka bukan didesign untuk sistem akademik, yang mana dia orang rasa dia orang tak boleh suit dengan sistem akademik, maka saya tubuhkan college kemahiran. Kita ada digital marketing, kita ada kemahiran-kemahiran dandanan rambut. So nampak tak contoh? Tak komplain kan? Solution. Nampak style tak? Style.